tak ada gula. Dah start turun. Dah lah. Ni orang pergi tengok. Ni. Alah, panas. Jarang-jarang ni. Mana tak nampak. Diorang pergi. Dia tak ini. Cikgu Nasrul. Gali. Diorang semua kat sana dah. Malas. Mana Aziz? Tak tahu nampak ke tak ni. Harap nampak lah. Ada kenduri kahwin. Ajak pergi rumah makan babi guling. Dah. Dah. Allah ni kenapa dia mari sini pula? Dia nak ikan lah. Ya. Betul, pasal daripada jalan kan. Macam kita lah, kenduri orang datang. Mari makan. Kita boleh masak itu. Ya. Tuan rumah lah. Ya dah. Jangan ada Selangor. Saya pun Islam. Bini kampung ni. Ni ada campur-campur. Ini ada apa? Kenapa semua pakai baju siap? Kan itu gawai. Oh. Gawai banyak. Dia akan ada satu penutupan. Oh. Molap ni, molap. Saya molap. Sama ni. Oh. Aku mualaf ini. Molap tu ah. Ini apa? Kahwin eh? Gawai. Bukan. Oh, celebration je. Kalau mau pergi Dewan Pemda ya? Jembatan Darul Hana tu ada. Ustaz Zahra Fidah ni berapa kali dah datang sini? Baru kali kedua. Setelah pembinaan dia berapa tahun? 4 tahun ke yang? Ya kot. Kita pun jarang jalan sini. Kita tak pernah ke seberang sini. Tak, jarang. Asal bunyi mercun? Bocoi. Satu lagu. Tengok dari side ni. Tengok dari apa nampak. Jom. Tengok dari mana? Yang habis ni siap. Tak. Dulu kat ni Masjid Salam je ada ni. Kemon lah. Cantik lah. Awal. Kongsi. Share. Terima kasih. Asal gambarnya ni. Di belakang itu. Sebab tadi tengok handphone. Ui. Asal keluar api. Cantik tu. Ui. Oh, memang diorang tunggu ke? Ya ke? Ha? Yelah. Diorang tahu ke? Kita je tak tahu. Tinggi. Berdepan dengan Dewan Undangan. Siapa tu? Ui, ada cantik. Bau gas. Kan dia orang ambil yang kita jambatan ni nanti tu. Dah habis lah? Belum. Siap bersulang-sulang. Nasib baik tak baik. On time pula tu. Diorang tunggu ke? Pukul berapa sekarang? 9.30. Okey. Dah, dia undangan. Siapa? Anjali. Suhadat Beria. Siapa? Lancong sangat. Ha? Mana diorang? Diorang berjalan ni? Diorang berjalan lah. Apa? Biarlah dia. Waterfront. Berjauh-hujan. Oh, keluar api lagi. Dah, kita kat Sarikin.
Sempadan, Sarawak, Indonesia, Malaysia, Indonesia. Check out. Ni Hotel Sera. Macam cikgu sekolah. Tapi tak nampak. Kita dah siap-siap. Ada hiasan ni. Sana. Tandas. TV. Almari. Beg kita. Connected ni. Okey. Jom. Okey, dah balik dah. Kita naik Asia. Terpisah, driver balik dulu. Ustaz Puan ada kat depan. Driver 2 orang, kita balik dulu. Yang lucunya ada 2 set makanan. Ni ada rumah makanan tu air situ, bawah ada air makan makanan lagi satu. Okey. Kita dah balik dari Sabah, kita menuju ke yang lain. Bye bye.